Kecuali kalau konsert nasyid, Mugi Mos tu kau boleh adjust sikit lah. Kau ingat dia macam performer ada cara dia tersendiri. Dia ada benda yang lain dia sajikan kan. Macam orang performer gitu macam aku lagi tertarik lah kalau ni. Kalau ada konsert saya. Asal go on kita gila dah. Aduh. Okay. Tapi siapa ada Butterfinger, ada Master, ada Bang Fiz. Bang Fiz. Bittersweet. Satu lagi Bittersweet. Bittersweet. Tu mungkin bagi saya sedap-sedap lah, tapi aku tak kenal sangat tu. Dah ada masa lagi nak kenal. Ada masa. Kena dulu. Saya rasa dalam listing nama tu Masdo ya, wilayah. Alang kau tak. Hafiz suruh lagu lah. Hafiz suruh lagu lah. Kau lebih minat Hujan daripada Hafiz. Hujan ni banyak juga lah aku dengar. Boleh vibe lah akhirnya. Asal boleh lagi ni. Gitu. Aku ada kenal lagu je. Macam kan Hafiz aku rasa seru ya aku kenal. Lagi kalau apa so Bittersweet tu siapa tu. Orang lain tu memang tak kenal lah. Bittersweet ni dia lama sikit lama dah ke YouTube ke siapa tu daripada Hujan dia start ni mungkin aku tak silap aku. Butterfingers pun lama lagi. Butterfinger lagi lama. Butterfinger lagi lama lagi lah. OG lah. Tapi konsep tu menarik dia sebab ada Mas Jo. So mu boleh instead kalau Butterfinger tu mungkin mu boleh moshpit lah dengan lagu rancak dia. Kalau mu rasa nak joget Pak Mak pun ada Mas Jo. Variety lah, ada variety. Tapi aku dengar tengok itu macam kat video masa the concert. Orang mosh lagu dia. Lepas tu ada bunyi lah. Macam tak kenal lah. Ada kat komen tu lah. Macam adalah dia. Mungkin dia terpaling concert tu. Terpaling mosh tu. Dia sedia ayat lah masa dia macam. Dia mesti budak-budak baru. Gitulah ayat-ayat dia. Dia mesti baru kenal concert lah gitulah. Bagi awal tak salah. Bagi demo tu lah. Bagi demo salah pun tak salah. Dia punya konsep. Tak salah sebab mungkin itu cara dia hiburkan. Dia menikmati. Kalau dia mau nak pergi konsert Yuna, dia mau nak mosh, kau tak judge. Mungkin itu cara dia. Gitu lah. Sebab dia cara move vibing macam mana. Masa tu. Aku tengok macam-macam cara. Aku paling suka tengok ada seorang dia. Semua lagu dia boleh vibing dengan cara dia tersendiri lah. Lagu relax dia macam lagi relax. Macam lagu yang ni dia boleh dengan cara dia tersendiri. Kecuali kalau konsert nasyid, Mugi Mos tu kau boleh adjust sikit lah. Setakat tapi kalau lagu Siti pun memang Mos beres lah. Memang tak adjust lah. Kalau Siti dengan Tufek kau ingat Siti saja. Kalau lagu Nimala dia lagi Mos. Dia mau tak adjust lah. Kalau aku kalau dia rancak aku tak adjust. Rancak okey lah. Macam Mas Do pun ada lagu dia banyak. Mas Do dia rancak cuma dia bukan rancak yang rock gitu. Ada. Tapi dia punya banyak lagu dia lah. So tu banyak dia rancak tu memang rancak lah. Tu jadi bagi saya ni macam at least rancak okey beres lah. Tak kisah. Itu cara mu lah. Aku tak join tapi itu cara mu aku tak kisah. Mu bayar agak kan. Aku bayar agak. Saya mungkin tak judgemental lah saya mau. Aku tak mental. Cuma aku nak tambah satu yang sebelum aku pergi tu aku ada aku dengar playlist kan. Playlist Hujan ni kan. Dan album yang sebelum ni masa dulu aku dengar album Sun Enemy ni lah macam aku letak paling favourite aku lah. Untuk Hujan ni. Tapi masa aku duk dengar sebelum konsert tu aku rasa macam sebab apa macam aku rasa macam kurang sedap masa aku dengar dari kata semua. Jadi apa aku lebih suka dengar album first second yang
lagi raw punya hujan punya ni originalnya ni original sound kan. Tapi malam tu memang hujan dah mesangkalkan aku punya ni menampar balik diri aku untuk sedar memang album tu memang yang paling best lah. Dengan performance aku baru dapat ni sebenarnya aku dengar dulu-dulu ni. Mungkin lagi depan-depan tu lagi dengar. Dia kalau konsert ni dia biasa music dia dia buat live sikit kan ke? Tak. Atas dia lah. Atas dia lah. Kebanyakan je memang buat live lah. Dia kena yang kita tambah sikit lah biasanya. Kalau dia aku pernah dengar tapi kadang tak ingat ada band mana. Sebenarnya macam aku dengar live lagi sedap pada official dia. Dia ada tambah certain bunyi ke lah, certain ni. So sedap kot. Macam saya dengar audio itu macam tak sedap gini. Gitulah. Jadi memang banyak memang kita begitu lah. Menarik juga sebenarnya konsert-konsert ni. Ya rasa macam nak merasai dah at least sekali ada hidup. Aku dengar aku dengar ada orang buat kat track dia tanya organizer lah Iman Tang ni. Sebab orang minta lah macam ada satu album, bukan album ke aku tak panggil apa EP ke album kan. Planet Hollywood, hujan perform Planet Hollywood dirakam jadi CD. Dan Iman Tang orang request kat Iman Tang tak usah buat CD untuk ni ke konsert live version ke? Live version. Iman Tang kata ada. Dia kata macam boleh lah nanti tunggu dia kata. Boleh tu mungkin boleh dengar lagi jelas lah. Yuna punya ni yang kita tak dengar mana. Set aku kau duduk tengah belakang tak dengar mana kan. Tapi Yuna dengar, yang tak dengarnya lebih Nasir dengan Lock untuk konsert ni lah dia buat live version. Dia nak record jadi dia bentuk CD lah. Live version lah. Okay. Lepas tu saya macam dia memang jenis lokal punya ni lah. Contoh kalau artis atau bahasa mari saya macam minat nak pergi tak? Minat cuma kahwin paling ingat 2 tahun lepas. Coldplay. Coldplay. Cuma Coldplay tu lah tak mampu lah time tu. Dia mahal ya, masa memang mahal lah kalau. Tapi Coldplay tu memang Coldplay tu kalau memang antara ni dah. Coldplay ni antara konsert yang memang perform lah kalau live. Betul. Dia punya vibe dia, lapu-lapu dia tu memang aku rasa masa tu memang best lah. Semua dia kalau ni international ni biasa mahal lah sikit lah. Kalau aku kalau mau tanya sebelum ni mungkin keinginan tu lagi kuat lah. Nak ni kalau ada macam contoh lah macam The Stroke ke apa yang kita minat lagi. Tapi sebelum baru-baru ni aku macam tak berapa nak tahu tak macam tak rasa nak pergi lah yang luar. Aku lebih nak meraihkan lokal lah. Tapi benda sebenarnya atas racun juga orang kalau ada sayang racun buat mungkin akan pergi ke. Tapi lepas pergi hujan ni sebab kawan sebelum hujan ni kawan dah bersara dah. Maksud macam kawan dah kawan ada macam last dah ni dah hujan aku dah tengok pandai lah. Ada lagi ni tiket Indiverse ni. Beli 2 dah. 2 lah dah. Macam aku sekadar ni lah, sekadar macam gurauan lah macam. Aku dah tengok hujan ni aku dah boleh dive dia smile lah. Aku dah prepare. Tapi dia rasa macam kalau ada band-band yang seronok untuk ditengok tu nice juga. Kau ada pandai jaga crowd. Kau tahu sebab mungkin dah into crowd dah masuk dalam crowd tu so lagi experience tu lebih dia rasa. Bukan setakat mendengar music saja tapi into that community yang macam mu boleh enjoy crowd tu. Itu yang best sebenarnya pergi konsert.
Tapi ada je yang jenis memang pergi tu untuk dengar betul-betul dengar muzik je. Ada juga macam tu. Tapi kalau tanya kawan macam rugi lah. Kau pergi konsert semata-mata nak dengar muzik je tak best lah. Join lah juga crowd sikit-sikit lah macam tu. Kau ya dia macam performer ada cara dia tersendiri. Dia ada benda yang lain dia sajikan kan. Macam orang performer gitu macam aku lagi tertarik lah kalau ni. Kalau ada konsert saya macam mungkin Mas Do pandai jaga crowd juga. Cara dia pun lain kot. Cara dia jaga dia sampai boleh buat crowd duduk apa. Itu yang best. Super Fist tu aku band Endon tu aku suka tu. Dia cara dia lain kot. Benda-benda gitu macam mungkin aku lebih teracun lah kot. Okay. Okay, biarlah. Kalau macam dia tak berminat sangat lah ni kalau international mari, tapi apa nak tanya artis mana macam international macam dia macam kalau ada ni mungkin nak pergi lah. So artis lah daripada international punya. Ikut siapa nak jawab tu? Demo aku jawab dulu. Go. Kau tanya kau jawab. Jawab. Kau mungkin ni Coldplay rasa, tapi kau rasa tak mari dah dari mari dah itu Coldplay. Sebab kau memang boleh tengok dia punya live. Memang best lah. Memang best lah tengok. Punya vibe tu. So lagi mungkin Bruno Mars kot. Bruno Mars lah. So wish kalau Bruno Mars ni memang nak sila lah. Dia punya lagu tu memang banyak kita kalau aku dah minat aku dengar. Dia biasa satu dua tu lagu. Kalau band luar, band luar. Mungkin lagi dia artis baru tak Sohar kat aku. Dia R&B. Giveon dengan Dennis Cesar. Ada dua tu lah. Dia bukan jenis lagu, dia lain sikit. Dia bukan lagu hot macam rock-rock gini. So aku macam berminat agak dah nak pergi macam lagu jenis. Kalau R&B ni macam kan dia punya ni. Dia punya vibe mesti lain lah dengan konsert macam kalau Bruno Mars dengan Coldplay. Atau lagu je jenis yang aku minat. Mungkin antara tu lah. Mungkin kalau mari tu, kalau Giveon ataupun Dennis Cesar tu mungkin aku mampu nak beli tiket tu. Mungkin dia tak semahal Bruno Mars dengan Coldplay dah. Okay. Pak artis tu lah aku. Kalau kau luar negara. Kalau kau Sheila on 7. Okay. So lagi yang Coldplay tu of course. Lagi yang ni kau baru tahu kau. 2 tahun lepas juga tak silap benda ni. Kau yang macam Ricky band ni. Band ni pernah tak mari Malaysia gitu lah. Rupanya tahun tu dia dah mari dah. Awal tahun. So macam terlepas lah. Band tu Incubus. Kau suka Incubus sebab muzik rock dia tu best. Dia ada main dengan dia punya electric music, EDM yang macam kita tengok yang konsert hujan itu. Ada dia main beat tu kan. Incubus tu macam tu. Kalau Ricky lah dia mari dah awal tahun gitu. So mungkin dia mari lagi ke Malaysia nanti. So nanti lah band tu. Buat masa ni 2 tu lah. Sheila on 7 dengan Incubus tu. Sheila on 7 pun menarik sebenarnya. Okay juga lah. Tapi kalau aku sepakat dia ada tu Fist band Endon. Dia mari dah baru ni tapi tak ada. Mula-mula. Dulu aku training sangat MCR tapi lepas orang kata live saya tak sedap jadi macam dan masa tu pun macam kita pun tak tahu apa ni sangat. Tak betul-betul decide nak pergi pun. Tu orang kata live tak sedap macam tak ni lah. Tak rasa naik rang nak pergi. Tapi lain kalau orang putih man ni aku Deathstroke atau Arctic Monkey tu aku. Arctic Monkey. Arctic Monkey dia. Tak terfikir lagi kot.
Okay. Okay, menarik. Mana-mana mulut dengan Yip. Ya, so. Yip ni mungkin dia memang tak boleh lah. Jangan ni. Tapi sebut ni kawan saya nak tambah. Selain daripada konsert besar kita, which is main dekat stadium kat, satu lagi performance yang kau rasa macam kau ingin nak pergi, yang perform dekat macam kafe, kat kedai makan, performance gitu, artis yang perform dekat kat kafe kita, kau ingin nak pergi sebab kau nak, mungkin kita akan lagi rasa dekat tau dengan artis tu. So yang paling latest yang kawan Riki ni ada Amir Jahari, dia nak buat dekat Melaka kafe. So kawan macam best juga sebenarnya kalau pergi konsert yang artis, biasanya artis yang banyak kayaknya artis solo mungkin lah, kawan tak tahu. Buat konsert kat kafe ni kan boleh santai-santai sambil dengar dia nyanyi gitu lah. Macam acoustic version lah tu. Ke macam Hard Rock Cafe punya style. Hard Rock Cafe dia jenis tempat gitu juga kan, bukan besar apa kan. Dia macam buat cafe gitu. Cuma music dia bukan akustik lah. Macam gitu lah. Aku akustik masuk. Tak kisah akustik ke bukan akustik ke, tapi yang venue dia tu tak besar. Tak besar lah. Faham. Tapi biasa artis yang dia ada buat gitu kan? Artis besar. Dia tak akan buat ke gitu. Macam artis yang besar maksudnya artis yang grade A lah, macam contoh Hujan, Go City. Kalau Hujan aku tak sure lah. Mungkin Hujan ni as a band dia tak buat. Tak tapi kalau Nur Saleh buat je. Okay. Nur kenal lah. Macam gitu lah. Contoh kalau Nur Saleh ada buat mini concert yang dia buat tour. Biasa dia buat tour pergi small venue ni. So teringin lah kalau contoh dia buat tour nanti. Sebab macam Amir Jahari sekarang ni dia tengah buat tour juga. Dia tengah buat tour lagu terbaru dia, Sebuah Puisi tu. So dia buat kat Melaka. Kawan pun check lah kafe yang dia sebut kat Melaka kan. Meme orang panggil apa ni? Low profile gila Amir Jahari pilih kafe tu. Serius. Kedai kawan fikir mesti kafe yang macam kafe estetik lah ke apa kan. Kawan saya meme kafe kat puangan kedai makan kat kampung ya. Low profile gila Meja Hari ni. Patutlah mungkin dia buat line kot. Mungkin lah. And patutlah kawan macam respect lah dia as a, bagi kawan dia pun indie juga. As a indie sing songwriter. Tapi betul lah macam aku pernah pergi Iqbal M yang Iqbal saja orang lagi lah. Iqbal. Dia main gitar akustik kan. Memang rasa macam lagi dekat lah. Betul. Benda tu macam kecil. Lepas tu kita pun lagi mudah untuk ambil gambar apa semua tu. And dia lagi bila dia berinteraksi tu lagi syok lah kita. Aku macam tunggu, aku kalau yang kecil-kecil gitu aku tunggu Benadia ataupun Dayatisha. So aku tunggu. Jadi rasa itu sajalah baru kami lama dah kami tak jadi apa ni bang? Host lah. Stage live. Live host. Jadi ada kata-kata akhir lah. Daripada dia ke berkaitan dengan topik kita ke ataupun tak ada kaitan dengan topik kita hari ni ke? Tak ada. Dia tak ada. Jadi kita bersua kembali di waktu yang berbeza, di tarikh yang berbeza, tapi di channel yang sama. Aku Brohans. Aku Brohans. Saya bro. Aku Bro Cek. Assalamualaikum. Ciao.